Okay guys, sekarang aku berada di rooftop Sfera Residence di Wangsa Maju. Jom kita tengok apa yang ada kat rooftop dia. First kita ada meeting room. Okay. So basically korang akan ada meja meeting with television. Korang nak buat meeting ke apa, boleh book this place, this space, okay. Sebelah dia pula dia panggil reading room. So basically korang akan ada ruang-ruang macam ni untuk sometimes korang just nak chill kan, nak duduk baca buku, playing phone, dia sebelah-sebelah sahaja. So this is one part of it. Boleh keluar kat sini juga. Okay. Alright, meeting room and reading room. Part reading room. Jom kita tengok apa lagi ada. Nampak dia punya landscape sangat banyak tempat duduk, landscape dia pun sangat tebal. Ni apa ni? Meditation garden. Wow. Nampak? Kadang-kadang korang stress kan? Just nak cool down kat rooftop, bolehlah duduk sini. Chill-chill. Nampak? Quiet, ada korang punya enclosed space. Budak-budak anak nak main ke, parents duduk kat situ. Kita tengok belakang ni ada apa. Wow, swing garden. Sambil korang boleh enjoy view Bukit Dinding. Sana Bukit Dinding lah. KL belah sana nampak, boleh nampak lah KLCC sikit belah tepi, TRX, KL Tower, PNB pun nampak. Dia dekat sini. Right, this is the swing garden. So atas ni tak salah saya ada lagi, sebab ni dekat bahagian Tower A. Dia connected with Tower B melalui, jom saya tunjuk. Mana dah, saya pun sesat. Saya suka colour code dia. Oh ni dia ada private working pods. Tengok So banyak sekarang orang work from home. Okay, korang perlukan space macam ni untuk buat kerja. Boleh buat kat rumah, tapi sometimes kita nak ada mood kan. So kita perlukan space macam ni. Okay, fully decorated, fully aircon. Okay, belah sini more to cubicle. And belah sini more to co-working space. Kalau korang nak jenis berdiri kan, penat duduk, belah sini jenis duduk. Co-working space. Ada juga pantry kat sana. Ada locker kat sana nak letak barang. Dan dia boleh buka tau sliding ni. This is a co-working space untuk orang buat kerja, untuk anak-anak buat kerja sekolah, tuition. Boleh je. Nampak dia punya landscape tak putus tau. Mana-mana dinding korang tengok, landscape dia tak putus. Dan yang penting dia ada gap. So tak adalah budak macam ke sana, dia jauh sikit. Pokok, okey. Tower A connected to Tower B. Dia adalah bridge tau. So bridge ni dia ada apa? Okay, dia ada walkway dan juga dia ada yoga deck. Ada jugalah beanbag untuk korang lepak, layan view Bukit Dinding. Ke anak-anak nak main ke. Sekarang ni tak boleh lah, tengah hari panas. Okay, Tower B. Dia ada play lawn kat sini sebab play lawn ni dia connected dengan apa ni? Belah tepi ni. Sky Dining. Ni banyak saya duk cerita kat klien saya dulu. Nampak? Okay. So this is Sky Dining di mana korang ada meja, tempat dah set up cantik, ada juga dapur. Let's say nak buat birthday party, nak buat open house yang kecil-kecil lah, iftar, korang boleh guna ni. Okay, you book this space. Okay, dia ada meja. It's for 3, 6, 12. 12 seater. Korang juga boleh gunakan outdoor lawn kat sana. Dan benda ni best dia boleh buka. So ni macam kira korang punya private area for private event. Pak oven ada, dapur ada, complete kitchen setup lah. Fully aircon. Ni one side of it. Jadi kita tengok belah lagi satu. Macam biasa, landscape sangat banyak. Ni yang bagi saya happy sebenarnya. Sebab bila ada pokok-pokok ni, korang akan rasa tak boring tau, rasa hidup. Okay, sebab dia ada apa? BBQ garden, celebrity kitchen, Sky Dining, Sky Lounge. Saya nak bawa tengok Sky BBQ dahulu. Nampak dapur dah ada. Okay, meja pun dah ada. Ini salah satu BBQ Sky Garden dia. Tak salah saya dah ada dua, belakang ni ada lagi satu.
Tengok lagi satu. Wih, syok ah. Belah ni dia santai sikit. Dia banyak space yang dia buat for privacy. Dia tak adalah terbuka sangat. Ni rooftop baru. Dia ada lagi satu facility, main facility level 8. Dan ni bahagian lagi satu facility sebelum kita turun bawah. Nama dia Sky Lounge Living Room. Tengok. Okay, basically Sky Lounge ni untuk korang lepak, bawa tetamu. Okay, kalau tetamu dah ramai, just nak chill, lepak je lah sini. Nampak? Basically dia ruang tamu lah. Belah sini satu, belah sana pun ada lagi. Nampak? Dia banyak extended facility untuk rumah korang. Ruang tamu extra sini. Nak dapur besar belah sana. Okay, nak buat kerja belah sana. So tak perlulah rumah korang semua benda nak fit benda tu. Boleh gunakan benda ni as a part of you guys punya facility. Ni kita tengok dia punya level 8 main facility dia. Ni restroom perempuan, restroom lelaki. Ni part of dia punya facility lah. Gelap je. Ni adalah lift lobby dia. Bersih dan sangat cantik lah. Dia punya design dia more tu macam resort. Nampak dia ada texture, color palette dia natural color palette.